bayi. Ini adalah usus kepada perut bayi. Saya ulang sekali lagi, perut bayi. Sebab kalau perut kita tak warna putih macam ni je, kita dah makan banyak. Okey, lepas tu bayi ni umur 6 bulan dia dah boleh makan. So bila dia dah boleh makan, dalam setiap makanan kita mempunyai free radical. Okey, kita menggunakan iodine. Iodine adalah salah satu free radical. Dan free radical kita memang ada dekat dalam setiap makanan. Iodine pun ada dekat dalam makanan kita. Okey? So, masa dia 6 bulan, dia makan first food. So, perut dia jadi macam mana? Perut dia jadi macam mana saya nak kalau tak setuju? Saya pakai dah tangan. Perut dia jadi macam ni. Betul tak? Ini perut bayi baru makan. Dia baru makan, dia 6 bulan. So perut dia macam ni. Kalau perut kita? Betul, dari tan legam. Okey, so ni perut bayi Okey, so kita menggunakan Active Plus. Ini kita nak menunjukkan sebenarnya apa fungsi Active Plus. Sebab dia high in antioxidant. Sebenarnya ada slide yang saya mungkin Dr. Ryan tak dapat yang updated punya slide yang saya dah buat. So dia guna yang slide lama. Okey, so kita punya ni dia liquid form. Okey, saya hanya menggunakan a few drops sahaja. So banyak lagi, siapa nak nanti lepas ni boleh datang ke depan lah untuk rasa. Okey, boleh rasa suara sikit. Okay, nampak tak apa jadi? Dia membersihkan kita punya usus. Bukan kita lah, bayi. Okay, nampak tak? Dia membersihkan usus. Nampak tak? Jadi putih kan? Bersih. Okay, kita makan lagi. Sebab kita bukan makan sekali seumur hidup, betul tak? Kita kerap makan. So, kita makan lagi. Apa yang berlaku? Dia protect. Nampak tak? Dia protect. So, ini untuk bayi. Maksudnya start daripada lahir dah boleh makan dah, tak ada masalah. Dia tak berbahaya pun sebab dia 100% organik. Okay, kalau kita punya perut macam mana pula? Satu, kita kena makan lebih. Saya sendiri yang tak ada masalah penyakit kecuali yang tadi lah, saya punya reproduction system. Saya makan satu hari pun 4. Sebab saya nak menjaga kulit je. Kalau contoh testimoni tengok kulit saya dulu memang sangat teruk, terkejut orang tengok. Nanti mungkin kita akan buatlah benda tu untuk jom cantik. So kita akan revealkan lah the true me before and after. Okay, itu sahaja untuk bahagian produk. Okay.